Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton. Okey, kita sambung muka surat 126. 126 iaitu adab bersahabat. Okey, soalan dia, senaraikan adab bersahabat. Okey, jawapan dia sebenarnya dah ada dalam buku teks kamu, muka surat 125. Kamu boleh tengok muka surat 125. Okey, yang pertama ada ditulislah. Yang pertama adalah bertolong-tolongan, yang bertolong-tolongan. Okey, kita tengok nombor 1. Berdasarkan buku teks muka surat 125 tu, kita tulis ada adab bersahabat. Apa yang perlu kita buat sebagai seorang sahabat? Okey, akhlak yang baik dengan sahabat. Yang pertama, kita tulis memanggil. Okey, yang ni ustaz tulis dengan mouse. Bila ustaz tulis dengan mouse, tulisan memang tak cantik. Sebab bukan ustaz tulis dengan guna pen ke, pensel ke, memang ustaz tak ada alatan untuk menulis guna pen tu. Jadi ustaz akan tulis menggunakan mouse ni, jadi tulisan memang tak cantik lah. Okey, yang pertama tulis memanggil dengan panggilan yang baik. Memanggil dengan panggilan tiga titik, ini satu titik, panggilan yang dua titik, tiga titik, Okey. Memanggil panggilan yang baik, maksudnya panggil kawan dengan nama dia. Jangan panggil dengan nama ejekan seperti gemuk, pendek, hitam, hijau dan sebagainya. Okey. Yang kedua, kita boleh tulis memberi nasihat. Memberi nasihat. Okey, memberi nasihat. Kemudian memberikan kemudian sentiasa mendoakan. Okey, kita sentiasa mendoakan. Sentiasa mendoakan. Allah, saya nak betulkan lah. Minta maaf tulisan tak cantik sebab guna mouse ni. Mendoakan. Okey, sentiasa mendoakan sahabat. Okey, yang keempat, last sekali kita boleh tulis berkata, mengelakkan daripada berkata kesat ataupun mengelakkan pergaduhan. Mengelakkan
titik gaduh, waw, ha dan nun. Mengelakkan pergaduhan maksudnya sentiasa bercakap dengan sopan santun, tidak bercakap secara kasar dan sebagainya. Okey, nampak ke? Okey, Ustaz zoom. Nombor 1, memanggil dengan panggilan yang baik. Nombor 2, memberi nasihat. Nombor 3, sentiasa mendoakan. Kita sentiasa doa kepada kawan kita bila dia sakit ke, ataupun saja-saja berdoa, tak ada masalah. Kemudian last sekali adalah mengelakkan pergaduhan. Sekali lagi Ustaz bagi tahu, tulisan Ustaz tak cantik macam ni sebab guna mouse, bukannya guna pen ke pensel. Okey. Itu sahaja untuk muka surat 126. Okey, jangan lupa komen, like, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.